Jadi itu dia. Pada Euro 60.69 saat di separuh akhir. Dan beliau akan berada di lorong 1. Dari wilayah persekutuan ialah 709 Sanjana Villain 60.61 saat di separuh akhir. Daripada saringan yang kedua, beliau berjaya lepas. Dan mewakili Sarawak Ormila Octavia Korai Nyadau 57.45 saat. Beliau mencatatkan catatan masa terbaik di lorong 4. Nah, ini akan menjadi pesaing utamanya Alia Najihah Muda, pemenang pingat emas 4x400 pada semalam. Beliau mencatatkan 57.53 saat di peringkat kelayakan. Juga di separuh akhir pertama, Alia Maisara di lorong 6 59.25 saat. Itu catatan masanya. Dari Johor, Rosnani Mahamat, beliau akan beraksi setelah Sanjana 3, Valdemir Oro dari Sabah, lorong 1. 6 yang mengejar puncak. Dan terus saja dimulakan 400 meter final untuk wanita. Tumpuan sudah pastinya pada lorong 4, 5 dan 6. Dan jika diperhatikan, Ormila Octavia sememangnya ingin memecut dan beliau sudah pun ingin melepasi pencabar yang lain. Pencabar di sebelah juga. Dan perhatikan kepada Alia Maisara itu yang sudah pun ingin memecut mengatasi Rosnani Mahamat memasuki 200 meter yang terakhir. Dan nampak seolah-olah Alia Maisara yang mempunyai kelebihan itu. Ormila Octavia berada di harapan Alia Najihah, tetapi perhatikan masuk ke dalam 100 meter yang terakhir. Ormila Octavia berada di kedudukan yang pertama. Di sebelahnya Alia Najihah. Alia Najihah cuba untuk memecut, mengejar, tetapi Ormila Octavia masih lagi di kedudukan pertama. Cuba untuk dikejar oleh Alia Najihah. Dan Sarawak mungkin saja akan mendapatkan pingat emas itu. Dan itu dia, Ormila Octavia dengan pingat emas. Nana pingat emas itu menjadi milik Sarawak. Dengan di sebelahnya Alia Najihah Muda. Dan pingat, ya itu dia, Ormila Octavia 58.26 dan Alia Najihah dari Terengganu